Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Afin Ayam. Jadi untuk video kali ini kita nak main macam korang tengok dekat saya tunjuk komen tadi. Okay, kali ini kita nak main Drive Driver. Okay, korang mesti tahulah Drive Driver ni kan, yang digunakan oleh, tak silap saya, Tomari Shinosuke. Okay, untuk bandnya kita akan tahu daripada strap dulu. Okay, ini dia strap dia. Alright. Okay, di sini dia bukan macam wizard. Wizard dia kena tekan dari tepi kan. Yang lain-lain kena tekan. Ni dia macam ni. Yang sebelah dia pula, uish, betul seatbelt mat. Lepas tu macam ada kes-kes jahitan. Dia punya texture sedap tu. Sedap lah. Okay, kita tengok pula dia punya item. Okay, sini saya ada type speed. Semut je. Okay, ni adalah dia punya kuasa. Ni tak silap apa, max flare. Ni DX. Semut je. Okay, lepas tu ni kita ada Midnight Shadow. Ini Candy. Ni tak pasti ni Candy atau Gashapon, tapi dia bukan DX lah. Nampak dia macam tu, dia tak smooth. Saya sedang mencari lagi satu chief kuasa dia yang utama, iaitu Funky Spike. Yang warna hijau berduri-duri tu. Itu dia. Saya masih sedang mencari. Okay, kita lanjut pula dekat dia punya orang panggil brace. Ni dia. Ni aduh rosak lah. Rosak lah sikit. Aduh. Ya, ini saya jumpa dekat JJ Seremban Centrepoint dengan harga RM6 guys. RM6. Yes, RM6. Saya jumpa dekat tempat longgok-longgok tu, tempat pasir sepah tu. Saya jumpa benda ni guys. Wow, mantap lah. Dan yang terakhir sekali, kita tengoklah dia punya ni, Drive Driver. Okay, kita tengok detail dulu. Macam bentuk meter. Bentuk meter. Ada macam mama sikit. Ni yang saya cakap macam seatbelt tu. Nampak? Press. Jadi masuk sini. Okay. Ni macam ada tempat start tu. Ni untuk masuk strap. Okay, ini tempat bateri dia. Dia menggunakan 3 double A. Double A. Nampak? Double A. Okay, so tanpa membuang masa, jomlah kita main. Alright. Okay, kita start Okay, jap, sebelum saya start, kalau korang nak main, saya main yang lain-lain tu kan, tu ada shift lain-lain tu. Okay, kalau korang nak saya main, review lah. Tu saya ada lagi satu. Saya ada lagi dia punya form tu. Type what dengan type teknik. Okay, jomlah kita hashing. Alright, pusing dia. Okay, ambil brace dia ni. Okay, tarik. Okay, kita dengar dia punya bunyi serangan dia.
Alamak. Sekejap guys. Alamak guys. Alamak. Driver saya gila guys. Aduh. Alamak. Tak apalah. Macam ni dah. Alright. Saya kena letak sini nampaknya. Ya Allah, gila guys ni driver guys. Mak, driver saya gila guys. Gila dia. Gila. Mak. Alamak, gila guys. Sekejap guys. Bagi saya tukar bateri dia. Mana tahu bateri dia yang dah panggil apa kan. Sekejap. Okay guys. Setelah saya tukar bateri guys, akhirnya saya punya driver dah tak gila guys. Okay, jom kita dengar bunyi attack dia. Biarlah guys. Okay, jom kita tukar pula daripada ni. Alright, kita tukar pula ke dia punya kuasa. Henshin. Alright, jom kita dengar attack dia lah. Alright, jom kita tukar kepada dia punya kuasa yang ketiga guys. Oh, kamera bergegar guys. Kita dengar attack juga. Okey lah guys, nampaknya sampai di sini sahaja kot video untuk kali ni. So kalau korang nak tengok saya main Shifka yang lain, okey, kalau korang nak tengok saya main Shifka yang lain ni, korang boleh komen lah. Ni saya ada 2 lagi best form untuk drive, iaitu teknik dan juga watt. So kalau korang nak saya main, korang komen lah. Okay guys, sampai sini saja. Bye bye.